Kau ni apa hal? Ha? Hei! Han, kau memang kan? Memang betul-betul ni kau ni pasal tau. Mana aku pergi banyak budak kau? Awak okey tak? Aku ambil kau kerja untuk senangkan aku, bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Dah, keluar. Awak okey tak? Awak okey tak? Awak okey tak? Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah. I'm having a meeting now. Stop disturbing me. I told you just now already. Awak okey tak? I'm having a meeting. I told you. Ayah. Hello, salam sejahtera. Pusat Pengenalan Tanda Kasih boleh saya bantu? Kami Skot Wajah datang ke rumah Puan untuk bantu Puan. Skot Wajah ni merupakan ejen lah wanita anti jenayah yang bergerak dalam komuniti untuk membantu terutamanya wanita. Jabatan Kebajikan Masyarakat hadir dan melakukan intervensi dan siasatan selepas menerima permohonan bantuan bagi meringankan beban kewangan memandangkan beliau sekarang tiada pendapatan dan terpaksa memelihara anak bersekolah serta isteri yang sedang mengandung. Okey, so bila Darwish dibuli di sekolah, so Darwish kena maklumkan kepada guru. So bila kita berdiam diri, kita bukan menghentikan buli tu. Jadi kita menggalakkan lagi, maksudnya pembuli itu dia akan rasa dia boleh buat kepada orang lain sebab tak ada aduan dan sebagainya. Selepas ayah tiri saya melakukan perbuatan mengintai saya dalam bilik, saya terus buat aduan ke Talian Kasih dan mereka suruh saya datang ke sini terus. Kami Pusat Sokongan Sosial setempat, saya juga sebagai kaunselor untuk mendengar, membantu. So saya sarankan awak untuk kita beraduan di kaunter tribunal lah. Tribunal ini merupakan satu saluran alternatif kepada mahkamah sivil lah. Okey, pihak mangsa mengalami gangguan seksual ni boleh datang membuat aduan dekat kita punya tribunal bagi anti gangguan seksual. Saya dapat maklumat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat lah yang memerlukan khidmat sokongan sosial, di mana Usia Emas ada buat program KBDR. Mulai hari ini untuk pengaduan uncle, saya sendiri akan menjaga uncle. Setiap minggu kita akan melawat uncle. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.